Okey geng, selain mancing ikan di Sungai Pahang, aktiviti yang paling best di Sungai Pahang adalah memancing udang galah. Mungkin ada yang tanya waktu bila yang sesuai untuk mancing udang galah ni. Sebenarnya waktu air sesuai, tak ada masalah geng. Bila-bila masa pun boleh. Cuma umpan je kita kena tukar. Sekiranya kalau air keruh, kita pakai umpun-umpun, cacing tanah ataupun cacing air. Itu memang gila. Tapi sekiranya kalau air jernih, kita pakai anak udang. Kenapa kena pakai anak udang? Sebab anak udang ni dia susah sikit ikan nak kacau. Kalau kita pakai cacing waktu haji ni, ikan kacau kan. Ikan banyak kacau. Okey, layan kan. Okey, mancing udang kita pakai dua mata kan. Dua mata bertingkat macam ni. Okey, pakai cacing ni. Cacing air ni. Cacing air. Cacing air ni kutik lah. Nak pakai cari. Tapi nak mudah. Kita ambil banyak tapi sebab kita duduk kat gigi air ni, cari sikit-sikit. Oh ni. Kita cari. Cari air lalu. Okay, lagi sipu. Kasar weh. Aku jenggi tu. Oh. Wah. Telur. Udang telur. Udang jenggi. Oh, jadi. Okey geng, sebelum tu bagi siapa nak cari peralatan mancing geng, boleh singgah di JFL Fishing Studio. Dibuka pada 9 pagi hingga 9 malam. Apa-apa, call WhatsApp dulu geng. Alright, sambung. Tak apa, Maggi pun Maggi. Ada. Dekat bawah. Tadi tu. Jadi ya, batu bawah. Aduh. Jadi tu. Tak ada benda lah. Ada rezeki sibu. Jadi setelah aku perhati waktu yang galak udang makan umpan ni sekitar pada pukul 4 petang, 5 petang, sampailah pukul 8 malam. Waktu ni antara waktu yang paling galak geng. Ulur makan. Tak berhenti geng. Waktu ni je kita boleh banyak. Waktu lain memang agak kurang sikit lah udang. Nak telur boleh jadi. Sipu. 2-7. Boleh lah. Makan dia ke? Makan dia. Maghrib dah. Ada lagi geng, ada lagi.